Maggi gepuk madu 3. 7 ekor ketam yang gedabak punya besar. Tempat ni saya makan kat Malaysia ni paling puas Tok Bah. Portion dia memang selambak. Tapi di Singapura dia memang famous lah. Macam-macam menu ada kat kedai ni. Orang bagi tahu dia nak makan apa. Chef, kita nak masak apa hari ni? Menu dia? Hari ni kita nak buat ketam cili versi Tok Bah. Saya rindu dekat Tok Bah ni. Selain daripada rindu dekat Tok Bah, saya rindu air tangan chef. Okey, jom. Okay. Boleh kita salut dulu lah. Okey. Dengan tepung jagung. Kita goreng bagi garing sikit. Chili crab Tapi yang ni kita pakai ketam bunga. Dalam satu portion 7 ekor. 7 ekor ketam. Wow. Untuk satu set. Memang makan puas hati. Makan puas betul. Tempat ni saya makan kat Malaysia ni paling puas Tok Bah. Portion dia memang selambak. Dia banyak Ya. Yang ni pun kita bagi selambak juga ni. Baik. Dengan cerita ada juga menu-menu baru chef Kita nak cerita celup tepung dan kita buat gepuk dan kita combinekan dengan celup tepung nanti. Dengan cerita juga ada Maggi gepuk Ya, Oh, yang tak tu sabar. special. Saya datang daripada Ipoh sebab tu chef. Kita nak goreng ketam dulu. Ketam 2 3 Dia memang chili crab mesti digoreng dulu. 6 7 ekor. Bagi garing sikit. Ya. Dalam 10 minit. Baik. Saiz pun besar juga dah. Oh. Ini makan dengan nasi putih saja Ya, makan nasi putih. Kita bagi sambal kicap juga sekali nanti. Kita try. Tu cili sikit. Kena ada cili lah. Ya, bagi pedas sikit. Lepas tu bawang putih. Lepas sekali yang ni kita mix. Bagi dia naik bau halus. Ya. Tapi kat sini tukang masak tak tukar chef Air tangan chef lah setakat ni Setakat ni sedih lagi. Ya. Mudah-mudahan jangan tukar lah. Tak, cili bos sedih gila sikit lah. Ya. Jadi ni lah. Kalau tukar nanti lain rasa dia. Lain rasa. Bau dia naik je. Ya. Oh. Bagi dia garing betul. Kita tak sos yang sikit. Sos cili sikit. Rebuk kari. Ni chef dah ada assistant sekarang Dah. Oh, dia tukang masak nasi goreng. Kita masak nasi goreng. Sekarang ni kita angkat ketam lah. Oh. Okey, dah masak ketam. Dah bau wangi ketam. Kita air limau sikit bagi masam. Air limau sikit Okey, kuah dah siap. Okey, di kuah dia. Siap Dah siap. Direndam dalam tu Nanti kita masuk telur. Buat style macam Singapura. Singapura Tapi yang ni versi Tok Bah. Okey, dia Chinese style ke je? Bukan Chinese style pun ada, campur Melayu pun ada. Tapi di Singapura dia memang famous lah. Ya. Tapi Tok Bah style. Ini Tok Bah style. Terus kita letak telur sikit. Oh, telur Okey. Kemudian gaulkan dia lah. Kita gaul. Makan panas-panas sedap ni. Tak dah. Letak Ush, ini makan dengan nasi panas-panas ni memang jadi je. Dia ada pedas-pedas, masam, manis. Okey, lepas tu kita pasang. Satu set 7 ekor. Satu set 7 ekor Boleh makan 4 orang. 4 orang boleh makan Boleh makan ni. Satu family datang boleh. Ya, betul. Ini kita topik kuah dia atas. Uish, kuah dia Makan dengan nasi panas ni sedap. Siap. Siap. Sikit lah. Pun dengan carrot. Timun dan carrot. Sedap mata memandang je. Alright. Nak masam-masam sikit, kita bagi lemon. Lemon. Ini banyak juga orang order nasi goreng sotong, nasi goreng udang je kan? Betul. Yang ni kita campur cili hijau dengan cili merah. Ini untuk buat sambal gepuk chef Yang ni sama gepuk. Bawang putih sikit. Oh, sekali dengan bawang putih. Ya, kita bagi dia laju lah. Ini baru senang nak lengkap kan chef? Betul. Sekali dengan gajus. Kita goreng sekali lah. Nak bagi dia lemak. Alright. Okey dah. Kita goreng sekejap je. Sekejap je Sekejap je. Bagi dia kena minyak panas je. Bagi dia lembut lah. Bagi dia lembut je. Oh, jadi dia tengah panas-panas tu kena gepuk dia. Okey. Ini tangan dah biasa gepuk ni Ya, tangan dah biasa. Abang handsome kita ni. Chef, sambil tu nak tanya, apa beza sambal geprek dengan gepuk? Beza dia letak kacang gajus. Kacang gajus. Tu beza gepuk Kalau dengan geprek. penyet, geprek tak ada kacang gajus. Tak ada kacang gajus Itu yang buat lemak tu Ya, yang buat itu lemak. Yang ni gajus ni kita buat yang dah dibakar, yang dah digoreng. Okey, faham. Oh, tambah minyak sikit. Ini seruput apa ni? Perasa, garam dan gula. Yang ni kita letak minyak bijan bagi wangi sikit. Terus kita letak air limau sikit lah. Air limau sikit. Bagi dia masak-masak sikit. Dan dia punya final masukkan minyak. Minyak panas sikit. Oh, ini yang sedap ni, panas-panas ni. Ada minyak-minyak sikit. Maggi. Maggi Yang ni kita tak pakai instant. Maggi.
Okey. Kita ambil sikit. Oh, campur dengan ni. Campur sikit. Oh, tu yang nama Maggi gepuk Last kita ambil minyak bawang putih. Minyak bawang putih, Okey, sikit je, tak banyak. Yang satu sudu. bawang goreng. Yang ni bukan instant kita, maksudnya kita Goreng buat sendiri sendiri. lah. Oh. So kita gaul dia. Dia macam versi goreng jugalah, tapi Ya. kita gaul dengan sambal gepuk. Oh, ini tak ada pakai macam Indomie contoh pakai tak. kicap-kicap ni tak ada. Tak. Tak ada chef Yang ni versi Malaysia punya. Malaysia punya. Dia rasa pedas dia tu memang sampai lah. Oh, saya paling suka Maggi je. Siapa tak suka Maggi je Maggi gepuk. Kita bagi ketam seko. Ketam seko. Yang ni ketam ceuk tepung crispy tobah. Lepas tu kita ada udang. Ui, kenyang makan ni chef. Ya. Ni satu set. Kali Last dengan sotong. Kita bagi sotong. Oh. Sotong ceuk tepung. Last kita bagi keropok lah. Keropok ikan Keropok dan timun. dan timun bagi ulam sikit. Okey, ni sambal. Sambal. Dan atas dia ada cili lagi. Ada Ini pedas berapi ni chef. ni Daun apa tu? daun pasir sikit Parsley sikit. dan kita bagi lemon. Lemon Kalau rasa nak masam. Okey, dah siap. Maggi gepuk madu 3. Madu 3. Ni menu siakap gepuk chef. Siapkan gepuk. Tu kita dadukan lah. Ambil isi sahaja. Kita bagi seko juga nanti. Bagi seko lah. Tapi untuk memudahkan makan lah itu. Okey. Digoreng tepung juga. Kita cium tepung. Oh. Apa tu? Babes goreng. Habis goreng Aha. Oh, panas-panas ni sedap makan ni. Kicap sambal. Kita memang buat lah cincang semua. Oh, memang letak atas nasi Aha. First siapkan seko tadi, siapkan goreng cium tepung. Okey, baik. Kalau nak garing pun boleh request. Boleh request Boleh request. Beza sini dia punya ikan, sotong semua pakai tepung, chef Ya. Signature kita cium tepung. So ni kita bagi kobes sikit. So kita bagi keropok, Oh, ada keropok. timun dan sup. Okay, last sekali. Mestilah sambal gepuk. Ya. Kalau tak ada tak jadi, chef Tak jadi. Kita tak atas ikan lah. Oh, tak atas ikan Okay. Oh. Tambah sambal free je. Tambah sambal free So last ni kita kuah kacang. Kacang gajus. Kacang gajus goreng. Mantap. Okey. Tahu Tahu dan juga tempe. ada tempe juga. Oh, juga ada? besar. Okey, ni satu portion, satu set. Satu portion. Kita punya menu siakap gepuk. Okey, siap. Selalu kalau makan dia orang bagi satu-satu je chef. Ya. Ini puas hati. Kemudian okey, tempe nak tengok berapa chef bubur. Okey, yang tadi kita letak satu, so kita bagi lagi 4 lah, lagi 5. Satu set 5 tempe, 4 tahu. Okey. Tu Sotong cium tepung. Selambak Yes, dan selambak. selonggok. Okey, kita ada keropok. Timun. Sambal kita nampak lemak gajus. Ya, Dia betul. tak merah sangat. Daun parsley, cili. Okey dah. Kita sotong gepuk. Siap. Mantap. Okey. Ni nasi goreng selonggok chef. Ya. Sotong talam Sotong. Oh. Macam-macam menu ada kat kedai ni. Orang bagi tahu dia nak makan apa. Menu paling laris dekat Toba, nasi goreng sotong selambak. Baik. Ni gepuk madu 3 Gepuk mana juga, kita letak kicap sambal. Dia beza ada sambal sambal kicap. Madu 3 ni maksud 3 tu ada 3 jenis seafood. Ada 3 seafood. Udang, Okey, lepas tu ketam 1 ekor, ketam satu goreng. ekor, Tak udang. udang, Last sekali Okey. kita letak sotong. sotong. Oh, ini namanya madu Madu 3. 3. Penuh ni. Penuh, puas hati. Okey, Gepuk Madu 3. madu 3 siap. Toba. Menu terakhir kita, chef Cakap gepuk bakar. Oh, dibakar sekali dengan sambal gepuk. Jadi ini makan dengan nasi kan sedap kan? Yes, nasi. Dibakar dengan daun pisang pula. Ya. Oh, masak dah. Kita punya siakap bakar gepuk Bakar gepuk. Jadi ini kalau dia nak order ikan saja tanpa set boleh ke chef? Boleh? Boleh saja Tak usah dah. Dengan tahu. Jadi ada tahu, ada tempe, Kita bagi sekali dengan sambal kicap kicap dengan dengan sambal belacan. sambal belacan. Menu okey. kita siakap Cakap bakar. bakar gepuk. Baik. Kedai yang pernah jadi fenomena tentang Maggi. Dia keluarkan menu baru, Maggi gepuk madu 3. Dia ada Maggi, dia bukan pakai Indomie yang ada kicap tu tak. Kemudian dia ada ketam, udang dan sotong. Jadi tanpa bercakap banyak, kita nak rasa Maggi ni, takut Maggi ni sejuk. Dalam Maggi ni tadi, dia gaul dengan sambal ayam gepuk. Kemudian dia ada bubuh minyak bawang putih. Tanpa menggunakan perencah Maggi. Dia buat sendiri punya rasa. Bismillah. Makan pula dengan keropok. Bismillah. Set ni dia bagi ketam yang sebesar ini. Tok Bah Celup Tepung ni dia memang terkenal dengan seafood lah. Okey, kita ambil sotong sama dengan sambal gepuk. Sambal gepuk pula baru buat. Panas-panas. Bismillah. Sambal dia pertama tak berminyak, kemudian pedas dia tak tahu tahap macam mana. Kita tunggu lepas ni. Ni dia punya udang. Bismillah. Kat sini juara dia tepung dia.
Bismillah. Maggi gepuk madu 3. Bismillah. Tam dia. Wah. Okay guys, nak masuk menu kedua, sambal dia memang pedas. Okay, ni menu kedua ni, siakap gepuk. Siakap dia bagi seekor, dia potong kecil-kecil, dia celup dengan tepung, dia goreng dan dapat se-crispy ini. Kita makan. Dia punya siakap celup tepung. Bismillah. Siakap dia, tengok tu. Bismillah. Dia potong macam ni, kita senang nak makan. Kita makan dengan sambal dia, tambah dengan kacang. Bismillah. Rasa fresh betul dia punya siakap. Dan special nasi gepuk dia, present dia memang A lah. Dia bubur sambal kecap. Kemudian dia bagi kobis goreng panas-panas. Bismillah. Okey, selalu kalau kita makan yang gepuk, orang akan bagi ni satu, tahu satu. Tengok, macam ni dia bagi 2, kemudian tempe dia bagi 3. Ini untuk set siakap lah. Set yang sotong ni, dia bagi 4 tahu, 5 tempe. Puas hati makan. Okey, kita nak sambung makan yang ambil tempe bersama dengan sambal. Dia jenis pedas tapi cepat hilang. Bismillah. Tempe dia paling syahdu gila, tebal. Tak berminyak langsung. Okey, kita nak makan dengan sambal kicap ni. Nasi selonggok tengok tu. Besar gila. Bismillah. Dia ada bagi juga sup. Boleh makan dengan sup. Ambil keropok. Bismillah. Ambil kobis. Okey, ambil sambal. Okey, sambal dia saya boleh makan. Dia pedas sekejap je hilang. Dia seekor ikan siakap ni. Okey, kita nak gigit kepala dia. Bismillah. Okey, ambil dia punya ikan. Bismillah. Gaul dengan nasi. Panas lagi ikan dia. Tapi dia punya nasi gepuk, nasi dia memang tengok berlambak. Ikan fresh. Tapi saya paling suka. Ini baru. Nasi siakap gepuk. Bismillah. Tengok tahu dia. Bismillah. Tapi betul, sambal dia korang boleh layan. Bismillah. Dia pedas, jenis ketagih dan cepat hilang. Tapi saya paling suka yang ni, siakap. Sebab dia benda baru, bila makan memang syahdu teruk. Okay, dan korang boleh juga order nasi sotong gepuk. Tengok, dia punya selonggok dan selambak dia punya sotong sampai melempah-lempah. Tapi macam ni, dia punya tahu dengan tempe banyak. Ada keropok, samalah set dia, besar. Puas hati. Dan ini madu 3. Madu 3 dia ada 3 jenis seafood. Dia ada ketam, ada udang dan juga sotong. Rupa kejadian dia. Ini menu second last kita. Nama dia chili crab. Tengok colouring dia pun dah mantap. Ini menu baru. Dia bagi 7 ekor ketam yang gedabak punya besar. Okey. Panas-panas. Bismillah. Kita ambil masuk dalam pinggan. Tu dia. Bismillah. Ini sedap. Pedas, masam, manis, masin sikit kat ujung. Chef tu kata macam style-style Singapura. Tapi Tok Bah punya style lah dia kata. Kita makan kuah dia dengan nasi. Bismillah. Ini tak payah lauk lain. Makan dia saja pun dah sedap lah. Suapan yang kedua. Bismillah. Okay, ambil sikit sayur timun dan carrot atas ni. Bismillah. Saya sangat recommend untuk korang order chili crab. Rasa dia sangat-sangat syahdu. Dia punya ketam ni chef tu goreng dulu, crispy. Goreng saja tanpa tepung. Bila kita makan, kulit-kulit dia pun kita boleh makan. Bismillah. Tengok. Ini barang jadi. Bismillah. Menu terakhir kita. Ini best. Ini last. Dia siakap bakar gepuk. Dia guna sambal gepuk. Dia bagi juga 4 tempe, 3 tahu, sambal belacan untuk makan dengan nasi dan juga sambal kicap. Best. Saya nak cuba tempe ni makan dengan sambal kicap. Bismillah. Saya nak cuba beras lemon. Kita ambil dia punya siakap bakar. Siakap bakar gepuk first time. Okey, bubur dekat nasi. Tengok nasi dia. Bersepah. Okey, bubur sikit sambal kicap, bubur sikit sambal belacan. Kemudian gaul makan dengan nasi. Siakap bakar gepuk. Bismillah. Saya antara regular customer kedai ni. Air tangan chef ni memang tak pernah mengecewakan lah. Betul. Ambil lagi ikan dia. First time makan ikan bakar dengan gepuk ni. Jadi je. Bismillah. Ambil budak tahu dia. Makan dengan sambal kecap. Bismillah. Barang jadi. Makan pula dengan sambal gepuk. Bismillah. Satu combination yang hebat. Mantap, pedas. Sopan terakhir, tahu, sambal kicap, sambal gepuk. Pedas. Bismillah.
Kalau korang datang ke Sungai Buloh, search je Tok Bah celup tepung, terus sampai kat sini. Semua menu dia syahdu padu teruk gila. Apa yang best kat sini? Pertama, sambal dia memang pedas yang boleh diterima akal. Boleh makan dengan layan dan kita boleh continue makan. Dan dia punya tempe dan juga tahu tak berkira. Dan rasa tak kosong, dia celup dengan tepung. Dan dia punya udang sotong tak berkira. Selonggok melempah ruah. Dan yang paling nombor satu saya recommend kalau korang datang sini, dia nak order menu baru dia, chili crab. Kedua, siakap gepuk. Ketiga, yang saya sangat-sangat recommend untuk korang cuba, Maggi gepuk madu 3. Ini barang jadi. Kalau korang datang, insya-Allah tak mengecewakan. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.